yang tercela terhadap rezeki yang Allah kurniakan. Sebab tanah laluan itu memang tanah dia. Baik. Orang tak ada tanah, memang tak ada masalah. Dan ada tanah, dia masalah. Baik, dia gini je. Bila berlaku tanakuk perbalahan, perlawanan, masalah-masalah begini, kita kembali kepada pakarnya. Maka begitulah dalam bab ni, kita balik kepada hukum syarak. Jadi ulama buat siap belaka dah. Kalau tanah kita tak duduk, orang kampung buat sebagai laluan. Dengar ni. Tanah kita tak duduk, tanah Cinering. Kita duduk bandar. Kita duduk bandar, duduk waktu duduk ladang contoh. Hak Cinering ni tanah dia ada. Dan orang kampung lalu atas tanah dia. Nak balik rumah belakang, lalu atas tanah dia. Okey? Faham baik. Maka kediang ni dia mari nak buat rumah pula. Jadi orang kampung lalu dulu ke dia buat rumah dulu? Orang kampung lalu dulu. Faham lagi? Dia mari kediang nak buat rumah. Maka tengok, jika tidak ada lagi jalan yang boleh orang lalu nak balik ke rumah orang kampung, melainkan lalu atas tanah tu saja, wajib dibuka sekadar lalu. Tak buka, dosa. Tu pekoh bab tanah. Faham tak ke? Mana lebih tu dia pagar nak buat rumah. Nak pagar-pagar tak pagar sudah. Tapi tak boleh sekat. Kerana orang kampung lalu dulu. Dan tak ada laluan. Dia cara nak sesabal lah. Itu kena redha nak buat kau ni. Hukum syarak. Faham? Kalau ada laluan, dia boleh tutup semua tanah dia. Apa? Walaupun orang lalu sini sama, boleh lalu kot belakang. Boleh masuk kot no. Lagi boleh masuk. Faham? Dia boleh tutup tanah. Tak mau tutup sudah, tapi nak tutup tidak haram. Faham lagi? Tapi kalau dia tutup, orang pakai tak boleh lalu dah. Nak balik kampung belakang tak boleh ke dah. Satu sumbat dah tak boleh lalu. Faham? Maka tak boleh. Kena beri laluan. Sekalipun laluan itu tak perlu kereta, leluh orang jalan bawa barang, wajib. Contoh orang belakang rumah dia ada kereta. Faham lagi? Kalau masuk beri laluan kereta besar, kena beri. Nak? Jadi beri laluan jalan saja, kereta boleh luar. Tak apa dah. Ingat tak? Itu panduan dia. Tapi kalau kita duduk dulu, siap dengan pagar rumah, orang kampung hati orang comel kot ni pula nak belah pula orang tanah kita atas izin kita tu. Kita izin boleh belah, tak izin lalu kot lain. Yang kata kena wi laluan, memang laluan orang kampung dah. Dan tak ada laluan lain. Maka tak boleh nak tutup semua. Reda atau tidak, gitulah hukum syaraknya. Islam maknanya al-inqiyad, junjung perintah.